Salam, Adam masuk hospital lagi. Lihatlah, walaupun sakit sempat dia bergurau dengan mami dia. Alhamdulillah, Adam ni tahan sakit juga ya. Yuk lihat apa dia buat di hospital. Ni sudah salin baju ya, pakai uniform hospital. Dia heran tengok sekeliling hospital ni, bermacam-macam dan suara dengar ya. Inilah ubat yang akan Adam terima ya. Zaman sekarang budak-budak dimasukkan di dalam kotak ya, kotak oksigen tu ya. Kalau dulu kita pakai mask ya, cucuk kat muka gitu ya. Ni Adam tidur. Kesian dia dah tidur, kena bangun, kena masuk dalam kotak lagi. Ni dia. Heran dia dengar sana sini bising. Ni sudah mandi, cantik, ada makan biskut. Dia dengar budak-budak menangis. Jangan-jangan nanti dia pun ikut menangis. Yuk kita lihat apa kejadiannya ya. Si Adam ni dia masuk ward biasa, ward ramai-ramai. Sebab ward kelas tu sudah penuh. Kan dia punya turn nangis. Dia punya turn menangis pula. Allah, kesian. Nak tidur ni. Kena angkat masuk lagi kat tank oksigen tu punya kotak. Adam dah penat nak. Jadi suara bising melalak keliling pun dah tak kisahlah. Dia boleh tidur dengan lena. Tok dan nenek Adam datang ya. Ni mami, apa lagi? Kita round lah hospital Adam ni. Macam-macam, ada farmasi, ada supermarket, macam-macam. Yuk kita see Adam. Kita tak naik atas ya sebab ramai. Jadi kita ambil Adam bawa turun bawah. Bergili-gili lah lihat, kesian pula. Bila dah sakit ni rasa sedih pula tengok Adam ni. Semoga Adam cepat baik ya. Sebab kita masukkan dia infant care ya. Jadi kalau masuk infant care ni memang budak-budak selalu sakit ya. Berjangkit sana sini. Tengoklah dia dengan atuk dia. Masya Allah. Dah berapa kali dia masuk hospital ni. Suasana hospital ni pun dah moden ya. Dulu KK Hospital. KK Hospital tu namanya kandang kerbau hospital ya. Zaman dulu cakap, tapi sekarang dah dibaik pulih dan naik taraf cantik pula. Ada NTUC Express. Alhamdulillah, macam-macam ada. Dah macam tak rupa hospital dah. Macam-macam sekarang. Nenek doakan Adam cepat sembuh ya. Ini waktu melawat ya. Ada time boleh melawat. Inilah jalan nenek dah menuju parking ya. Alhamdulillah, semoga Adam cepat baik ya. Kadang tengok dia kejap sakit, kejap masuk hospital, keluar, masuk, keluar, sedih pula. Alhamdulillah, ini Adam dan boleh discharge ya. Semoga Adam cepat baik ya. Alhamdulillah.